Hello everyone, welcome to Slay the World Bombas and Mancha. Now we are Palace of the Golden Horses, Kuala Lumpur, Malaysia for the fourth and fabulous. The grand final, Mrs. of Malaysia for edition for 2026. Beside of me, we have the founder of the rather prestigious event management and also the organizer of Mrs. of Malaysia for this year. None other than Miss Ayu Omar. How are you, gorgeous? I'm good, Oh definitely. my god, I love your dress. Maybe you can share with us who designed your dress actually. Okay. So, setiap tahun saya akan tampilkan kelainan macam tahun ni, sempena tahun melawat Malaysia. Yeah. Kita letakkan sedikit elemen songket ataupun batik untuk menunjukkan budaya dan juga warisan negara Malaysia. So, untuk pengetahuan semua, desain saya hari ini khas direka oleh Zamriman. Wow, no wonder why it looks so stunning into you. Okay, so mungkin kita boleh bertanya lebih sedikit sebab second edition untuk you sendiri mengadakan sebuah pageant yang sangat organized, yang sangat well prepared, prestigious dan tambah pula di Palace of the Golden Horses, tempat yang sangat gilang gemilang. So, apakah perasaan after berjaya menghabiskan Mrs. of Malaysia 2026 itu sendiri? First of all, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah yang tak terhingga kerana berjaya untuk menyelesaikan dan juga mengendalikan Mrs. of Malaysia untuk second edition yang diambil alih oleh saya. So, macam yang Rauf tengok dan juga pageant lover di luar sana, setiap tahun Mrs. of Malaysia akan memberi impak dan juga peningkatan kerana saya mementingkan bukan sahaja kecantikan tetapi siapa yang boleh contribute ke komuniti dan society. So, venue adalah peranan utama untuk memberi semangat kepada peserta-peserta untuk bersaing dan juga memperjuangkan advokasi mereka. Wow, sangat bersemangat walaupun dah habis event ya. Okay, so next question. Bagaimanakah anda memilih pemenang-pemenang yang bakal mewakili Malaysia di peringkat international? Sekarang ni ada anak-anak yang baru, talent-talent yang baru di bawah kelolaan anda. Untuk semua pemenang tahun ni, kita bukanlah menilai pada malam final semata-mata. Kita menilai daripada bulan Januari ya Rauf, bermula daripada hari audition sehinggalah ke malam final. Yang mana setiap bulan kita mempunyai satu program yang peserta menunjukkan komitmen dan juga effort mereka sendiri untuk membuat program. Yang kalau Rauf tengok pada tahun ni, kebanyakan peserta pada tahun ini membuat banyak sangat program woman empowerment. Ya, itu adalah satu saya kata peningkatan yang sangat besar untuk Mrs. of Malaysia dan untuk membuktikan kepada semua wanita di luar sana yang mana kita mampu untuk bangkit daripada apapun masalah. Memang pada malam ini saya katakan they are truly well deserved for their title. Oh my god. Okay, so next question. Ini adalah soalan terakhir. So kepada siapa anda ingin berterima kasih pada mereka yang telah menjayakan, membantu anda dalam menjayakan Mrs. of Malaysia 2026 itu sendiri? Kalau kita nak mengucapkan terima kasih ni Rauf, terlalu ramai, terlalu banyak company, terlalu ramai individual yang tampil untuk menjayakan event pada malam ini. Dan hari ini saya sangat berbesar hati kerana Tuan Puan Ragat ya, turut hadir untuk memberikan sokongan kepada Mrs. of Malaysia. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor, VIPs dan semua yang terlibat yang saya tak mampu nak ucapkan nama mereka satu persatu kerana andalah saya dan juga tim berjaya untuk mengendalikan Mrs. of Malaysia pada malam ini. Oh my god, I can say that you really doing your work. You truly dedicate yourself and optimist in terms whatever you do, and we can see that your event getting prestigious year by year. Congratulations once Thank again, you Ms. so Ioma. So best of luck to you in handling all the winners that will represent Malaysia really soon, and best of luck to you with prestigious event management and also Mrs. of Malaysia 2006. So again, and bye bye.